Rumah atas bukit, facing open, tak menghadap rumah lain. Parking senang, dalam carport pun boleh parking. Kat mana tu Cik Yam? Ni Cik Yam berada dekat Taman Tasik Utama. Teres setingkat. Nak buat apa? Nak sewa. Kali ni Cik Yam nak cari sewa. Asyik jual kan. So orang banyak minta Cik Yam cari kawan sewa. Unit kali ni Cik Yam nak cari penyewa. Siapa yang belum subscribe channel YouTube Cik Yam, jangan lupa subscribe supaya awak dapat notification. Nak Cik Yam review rumah, jangan lupa like dan komen. Bye! Tempat bersejarah di negeri Melaka, Cik Yam ada unit sewa di Aikero ke? Cik Yam ada. Unit kali ni teres setingkat, facing open, tak menghadap rumah lain. Keluasan unit ni adalah 22x70. Unit kali ni ada 3 bilik dan 2 bilik air. Siap ada courtyard dan terbetop lagi tau. Kampus unit ni pun besar. Boleh je kalau nak letak 2 kereta. Depan unit ni pun boleh parking lagi tau. Macam yang anda nampak sekarang ni, ruang tamu unit ni jenis memanjang kan? Bolehlah lepak dengan family dekat ruang tamu ni. Boleh juga tahu kalau anda nak letak set ruang tamu dekat sini. Nak tambah meja makan pun boleh. Luas kan ruang tamu ni? Jom tengok bilik master pula. Bilik master ni bukan setakat besar je tau. Bilik air pun dahsyat attach sekali. Jadi tak payah susah-susah nak ke bilik air kan? Bilik air master ni pun besar. Menariknya lagi, unit ni ada courtyard. Kalau anda nak letak pasu bunga pun okey tau. Buat je macam ni. Kalau anda nak tahu setiap bilik dalam unit ni luas juga. Boleh je kalau nak letak set bilik tidur. Unit kali ni owner nak cari penyewa untuk Muslim family sahaja. Jadi kalau nak sewa area sini, boleh je try sewa unit ni. Menarik kan unit ni? Bahagian dapur unit ni lah yang Cik Yam cakap dah siap ada tabletop. Nak memasak pun dah senang kan? Kalau anda ada anak yang bersekolah, unit ni sesuai sangat sebab SMK Aikero dan SK Tun Syed Ahmad Sahudin 2 manager dari unit ni. Macam mana? Menarik kan unit sewa yang Cik bawakan kali ni? Kalau anda berminat nak tengok video macam ni lagi, jangan lupa tahu, komen, like dan subscribe channel YouTube Cik Yam ni. Kita jumpa ke next destinasi. Sebelum mood kerja ada. Ketika mood kerja.